Madani pala bapu abol. Ini bukan Madani. Ini Abu Jahal. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat, kita tengok macam mana kenyataan yang dikeluarkan oleh lebay lahanat keparat. Inilah orang panggil lebay lahanat keparat. Faham tak? Kalau ulama' suk ni ulama' jahat tau. Rasul cukup takut tu ulama' suk ni. Ulama' suk ni dia memang ulama' tapi dia jahat. Dia keluarkan kenyataan suka-suka dia, bercakap suka-suka dia. Tetapi dia ni bukan ulama', dia ni jahil. Dah jahil, jahat. Inilah dia. Kau tengok mulut dia. Tengok sendiri. Walaupun kau tengok sendiri pemimpin kau ni, pemimpin yang kau agung-agungkan ni, ulama' konon mengaku-ngaku ulama'. Ada ke ulama' macam tu? Ada ke orang yang faham agama mulut macam tu? Orang yang kau panggil Abu Jahal ni, dialah yang tolong bantu cantikkan bahasa Siti Khatijah. Orang yang kau panggil Abu Jahal ni, dialah yang bagi peruntukan kepada negeri Kelantan. Apa saja Menteri Besar Kelantan minta, tak pernah dia tolak. Dia jugalah yang kau gelar Abu Jahal ni, yang membesarkan, mencantikkan lapangan terbang di Kelantan. Sehingga kan lebay-lebay keparat yang lain bersama pengikut dia boleh merempit dekat situ. Membodoh-bodohkan polis, membodoh-bodohkan JPJ. Orang yang kau cakap Abu Jahal ni lah yang menoktahkan miskin tegar di negeri Kelantan. Permulaan orang yang kau panggil Abu Jahal ni lah bagi 15 juta untuk baiki rumah-rumah penduduk di Kelantan yang daif. Apa nak cerita lagi? Bermacam-macam bantuan. Orang yang kau panggil Abu Jahal ni lah yang bina jambatan tak sampai 6 minggu siap untuk pastikan penduduk dua kampung tu bersambung. Runtuh! Pasal jadi ahli parlimen kat sana, jadi lebay dekat sana, cuma jual air liuk. Faham? Ini dia pendusta, penista agama dia ni. Kalau nak tengok berayuk mok ni lah. Lebay berayuk mok. Nak kabur kamu. Jahat tak jahat mulut dia ni. Kotor tak kotor hati dia ni. Sebab itu nak beritahu, bila ada orang macam ni, tolonglah walau unpas. Korang tak rasa geli ke, tak rasa jijik ke ada pemimpin macam ni? Mulut jahat tapi selera dia ikan kelah. Selera dia besar. Ikan kembung tak main cecap ayamnya. Ni. Berayuk ni. Nak kabur kamu. Tak faham sudah. Itu kau punya pasal. Kau tanya orang Terengganu. Orang Terengganu pun ada yang tak tahu apa berayuk. Perkataan saintifik digunakan untuk memuji orang yang macam ni. Saintifik, jangan bahasa Terengganu ada bahasa saintifik dia. Bahasa dalaman dia. Tak semua rakyat Terengganu tahu. Tapi inilah contoh berayuk. Tanyalah orang Terengganu, orang lama tahu. Berayuk tu benda. Berayuk tu satu perkataan saintifik yang ditujukan khusus untuk lebay keparat ni. Nak beritahu. Menteri Besar Kelantan sendiri tak boleh nak tegur ke ahli parlimen macam ni? Sendiri pun cakap apa yang dia minta untuk negeri Kelantan, PMX tak pernah tolak. Kerajaan Madani tak pernah tolak. Memerintah dah lama, berpuluh-puluh tahun. Ujung-ujung isu air pun tak selesai. Habis-habis daya, matikan langkah, matikan kata-kata, 2050 selesai. Walau apa urut dada. Legalah 2050 selesai. Bodoh-bodoh gitu lah. Gitu-gitu je korang dianggap korang ni macam sampah je lah. Datang ambil undi. Sampai masa ceramah datanglah. Dia bawa tong, dia bawa macam-macam lah untuk kutip derma. Apa yang korang dapat? Dapat pemimpin macam ni. Berbaloi ke korang undi pemimpin macam ni? Berbaloi ke walaun kau undi pemimpin macam ni? Iblis pun tak sanggup nak berkawan dengan dia lah. Faham tak? Azazil sendiri pun tak sanggup nak berkawan dengan dia ni. Tak reti berterima kasih, tak reti bersyukur. Sebab itu cakap dengan PMX, jangan bagi dah. Buat kejam macam mana Mahathir buat dulu negeri Kelantan.
Sakit telinga ni tak nampak ke? Datuk Seri bagi apa pun. Maki. Ujung-ujung dapat Abu Jahal. Sedih lah.